Hadis ke-30. Daripada Sayyidina Abu Salabah Al-Khushani Juhum bin Nashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan perkara fardu, maka janganlah kamu mengabaikannya. Dia telah meletakkan batasan, syarak, maka janganlah kamu melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarinya. Dia telah diam daripada menerangkan hukum beberapa perkara sebagai rahmat kepada kamu, bukannya kerana terlupa, maka janganlah kamu bertanya, sehingga menimbulkan kesukaran. Hadis Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Daraqutni dan Imam yang lain. Pengajaran hadis. 1. Mengamalkan segala bentuk kefarduan dan meninggalkan larangan dalam agama akan memudahkan jalan ke syurga. 2. Allah Ta'ala bersifat maha mengetahui dan tidak ada sebarang amalan hamba yang terlepas daripada pengetahuan dan perhitungannya. 3. Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kefarduan yang mempunyai pelbagai hikmah dan dijanjikan ganjaran yang besar kepada pelakunya. 4. Umat Islam hendaklah melaksanakan kewajipan dengan sebaik mungkin iaitu menunaikan solat dengan sempurna pada rukun dan syarat, menunaikannya pada waktu yang ditetapkan dan tidak menokok tambah apa yang telah ditetapkan syarak. 5. Sesuatu hukum yang tidak dinyatakan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Hal ini memberi peluang kepada ulama untuk beristihad mengikut keperluan semasa.